Kat Penyetan sekarang ni dah ada menu baru. Menu nasi daun jeruk ayam serai. Kenapa ayam serai? Sebab ayam ni kita perap dengan serai dan kita goreng. Kalau korang tengok nasi kukus punya ayam tu kan, macam ni lah. Tapi ini kita buat style Indonesia. Rasa dia terus terang aku cakap memang sedap. Sedap gila. Korang takkan jumpa dekat luar sana. Kalau korang first time nak cuba nasi daun jeruk ayam serai ni, korang kena datang Penyetan Pahan untuk rasa. Ni aku tunjuk ayam dia macam mana. Memang terbaik. Korang tengok selepas diperap, dia goreng, warna dia memang cantik gila weh. Ni ayam dia. Memang terbaik lah. Isi dia memang lembut. Bau dia wangi gila weh. Bau dia wangi gila weh. Kalau korang tengok kat luar dia, warna macam ayam nasi kukus tu kan. Warna dia coklat pekat-pekat macam ni kan. Ini tengok daripada luar pun dah tahu memang sedap gila. So kita test dulu ayam ni dengan sambal macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Memang terbaik lah. Aku try dengan sambal kacang tanah. Sambal kacang tanah dengan sambal korek pedas sikit. So, inilah set nasi daun jeruk ayam serai. Nasi daun jeruk ni dia akan ada rasa masam-masam tu. Rasa masam-masam yang ada dalam nasi daun jeruk ni, itulah penambah selera sebenarnya. Try dengan nasi memang baru. Sebenarnya ayam dia ni kurang ratah saja boleh sedap lah. Ayam dia ni makan saja pun dah sedap. Dalam memang sedap. Luar dia rasa dia punya garing tu kan. Dan rasa dengan perapan serai tu macam ni lah. Korang tengok kulit dia, cantik gila kan. Kalau korang dah biasa makan dengan penyetan ni korang akan mesti tahu punya. Dekat Indonesia, dalam menu penyetan ni tak lengkap kalau tak ada nasi daun jeruk ayam serai. Tapi kat sana kita panggil ayam sereh. Cuma takut orang kat sini tak faham kan. Sebab itu kita letak ayam serai. Nasi daun jeruk ayam serai. Kita tengok makan dengan nasi ni Tengok isi dia. Memang cantik isi dia. Luar dia rangup weh. Lepas tu dalam dia memang sedap gila. Ayam serai ni sumpah lawa gila. Bau dia wangi gila. Rasa dia memang sedap. Korang kena datang dekat Penyetan Pahan ni, cuba nasi daun jeruk ayam serai ni. Aku kalau makan nasi daun jeruk ayam serai ni confirm licin punya. Confirm licin. Licin. Nasi daun jeruk ayam serai memang terbaik. Korang dah cuba dekat Penyetan Pahan ni, confirm datang lagi.